Monthly average you dapat berapa banyak? Oh, tak boleh lah cerita semua. That is my PNC. Why should I tell you all about how much average every month? I tak nak benda tu bila I cakap nanti you kata macam sikit je I cakap sikit nanti you kata you heard it. Kalau I cakap banyak you kata I macam membongak. Macam apa tu nak kalau kita cakap banyak tu orang kata apa nak? Riak. Macam riak. So riak. Cukup lah. For me, cukup lah makan Alhamdulillah. Yeah, cukup makan. Yang penting I tak minta sedekah ke orang. At least gaji yang I ada ni I masih lagi boleh hantar kat Malaysia untuk I buat sedekah. Itu je. I buat sedekah saya senyap. Kadang-kadang je I posting. Tapi mostly I memang buat sedekah. I hantar orang macam orang yang macam kurang kemampuan, I hantar beras. I tak cerita ke orang tapi I bagi tahulah. I tak posting tapi I cerita. Sebab for me, which is I living in here, our currency is very very high. So when I send like example I send dalam 300, kat sana dah dapat dalam 1,000 lebih. So benda tu kita boleh hantar orang yang mana yang betul-betul dekat Malaysia still lagi ada orang beli beras 1 kilo, beras yang jenis kalau beras 1 cup orang Malaysia panggil beras apa nak? Kalau beras tu bukan beras timbang tak Sekampit. Bukan sekampit, beras kilo. 1 kilo beras kan? Beras 1 kilo. Sini tak cukup kan kalau 1 kilo yang macam kecil-kecil tu kan? Tak cukup kan? Aku selalu beli beras brand Jaki, dia 5 kilo dalam RM13. 5 kupang. Setengah kilo. Cantik saja. Ya. Secupak ke? Secupak tu gitu. Beras secupak. Bukan beras-beras yang macam, kan kalau kita pergi kedai-kedai Aceh, kalau kita beli beras yang macam bukan yang dah bungkus, yang tak ada brand, yang dah bungkus tu beras kita bagi 1 kilo beras 1 kilo dah beras hancur tu beras hancur ke sayang? Beras hancur. By the way I don't know how I tak beli beras sangat. I selalu pergi bayar beras 1 kg. Macam tu lah yang. So I bagi macam tu lah yang. Kita ni macam I walaupun kat sini kan, tapi sebab I dah biasa buat charity, I dah biasa buat orang kata apa tu, macam sedekah, I selalu buat wakaf. I still lagi continue. I kena pergi dulu. Skandal I dah sampai. Dia nak pergi ajak I shopping kat PV. Kelas you. Kaya you sekarang. Okay, bye. So benda tu lah I selalu buat. So benda tu saja all the cost paid by government tak adalah. I sana kerja. Takkan itu maksudnya that is orang kata mula-mula I kat sini. Sekarang taklah I dah kerja dah sayang. I dah kerja dah sayang kat sini. Lagi satu. Kat sini I dah kerja.